Pada Cik Meme. Cik Meme ni pembeli buku saya ni. Saya ingat ni. Okey Cik Diary, kalau apa-apa boleh tanya lagi lah. Okey, Cik Meme pula. Tuan, kalau hak balu dan anak perempuan berapa bahagian? Oh, ini kena sebenarnya Cik ada beli buku saya kan. Cik boleh pergi dekat. Okey, cara nak tengok bahagian faraid ni, ni benda yang tapi kita kena isi maklumat lah. Kita boleh pergi dekat website dekat Majlis Agama Islam Selangor. Dekat situ dia, kalau tak silap saya, website tu nama ataupun apps tu nama, bukan apps lah, portal tu nama ataupun dia punya sistem tu nama K Faraid, kalau tak silap saya. Daripada K Faraid tu kita isilah waris faraid si mati ni siapa dia. Bila kita isi semua, last kali kita tekan next, dia akan keluar bahagian masing-masing. Sama juga dekat website JKPTG pun ada. Dekat, kalau kita scroll dekat Myland tu bahagian bawah sikit, bahagian bawah kita boleh nampak lah. Yang ini untuk kita tahu waris faraid yang ringkas lah, yang selapis. Kalau dah 2 lapis, 3 lapis, kita kena lantik pihak yang ataupun orang yang lagi tahulah untuk kira ni. Okey. Cuma website ni dia bagus untuk kita yang mungkin pertama kali nak uruskan harta pusaka, at least kita dapat gambaran. Sebab kita untuk mengetahui bahagian ni, tak perlu pun kita dapatkan perintah faraid daripada Mahkamah Syariah kalau sekadar kita nak tahu. Sebab tu yang pertama. Yang kedua, untuk permohonan perintah faraid ni pun sebenarnya tak diwajibkan. Kalau kita mohon dekat pusaka kecil, tak wajib. Kalau kita mohon dekat High Court pun sebenarnya tak wajib, melainkan dekat 2 negeri. Kalau tak silap saya, dekat High Court dekat Penang dengan Perak. Yang itu dia memang wajib perintah faraid lah.